Hai semua, dalam penerangan kita kali ini, kita nak fokuskan lipatan sejarah kita pada bab 3. Kita nak sembang pasal kehidupan sebenar masyarakat di kerajaan alam Melayu purba. Tahu tak, sejarah ni bukan je pasal raja-raja atau peperangan epik yang selalu kita dengar. Tapi, macam mana kehidupan seharian orang biasa? Apa jiwa, nadi dan corak masyarakat tu sendiri? Jom kita bedah sama-sama. Tapi sebelum tu, terfikir tak? Apa sebenarnya yang buat sesebuah tamadun tu jadi agung? Adakah sebab tentera mereka besar? Atau ada bangunan megah? Sebenarnya kan, warisan sejati sesuatu tamadun tu ditentukan oleh cara rakyatnya berkomunikasi, cara mereka bina kehidupan dan susun masyarakat mereka. Itulah rahsia kelangsungan sesuatu bangsa yang membolehkan mereka kekal merentas zaman. Okey, cuba bayangkan kawasan Nusantara kita. Rantau geografi alam Melayu ni memang sangat-sangat luas. Ia merangkumi daratan dan kepulauan besar yang terpisah oleh lautan yang luas. Tapi yang menariknya, walaupun jauh terpisah, entah macam mana mereka berjaya bentuk satu ikatan budaya yang sangat utuh. Macam ada satu magic yang menyatukan mereka semua. Jadi untuk mudahkan pemahaman kita dalam bab ini, kita akan gunakan kerangka 4 tonggak. Pertama, bahasa dan tulisan. Kedua, persuratan. Ketiga, seni bina. Dan yang keempat, struktur sosial. Mari kita mulakan dengan tonggak pertama, bahasa dan tulisan. So, benda paling penting kat sini, bahasa dan tulisan ni ibarat gam gaib yang menghubungkan keseluruhan rantau yang luas tadi. Bayangkan, dengan bahasa yang sama, mereka jadikannya sebagai lingua franca, medium komunikasi untuk berdagang merentas lautan. Bukan tu je, penguasaan sistem tulisan ni sangat kritikal untuk melancarkan pentadbiran kerajaan dan merekodkan teks-teks sejarah serta agama. Seterusnya, tonggak kedua, persuratan alam Melayu. Bila masyarakat dah makin mahir berbahasa, secara automatiknya mereka mula simpan ilmu pengetahuan ni dalam bentuk fizikal. Wujudnya manuskrip purba ni adalah bukti nyata yang nenek moyang kita bukan sekadar masyarakat lisan yang pandai bercakap, tapi mereka ada tradisi bertulis yang gah. Mereka berfikir secara mendalam dan rajin dokumentasikan buah fikiran mereka. Dan kena ingat tau, tradisi persuratan ni bukan setakat himpunan mitos purba atau cerita legenda nak hiburkan orang kampung. Tak. Teks-teks ni memikul tanggungjawab yang besar. Ia merupakan rekod rasmi undang-undang, adat resam yang dijunjung tinggi dan nilai moral masyarakat. Kiranya macam satu cara yang sangat intelek dan advance untuk mereka wariskan identiti budaya kepada generasi akan datang. Kita beralih ke tonggak ketiga, seni bina agung. Okey, part ni memang mind-blowing. Candi Borobudur dan ukiran-ukiran batu yang sangat rumit ni menggambarkan dengan cemerlang betapa tingginya kemahiran teknikal mereka. Ini adalah bukti visual mutlak yang pemikiran seni bina arkitek purba kita memang kelas pertama. Bayangkan je ukiran timbul yang luar biasa terperinci tu. Nak tahu apa yang lagi gila? Monumen-monumen gergasi ni dibina sepenuhnya tanpa sebarang kemudahan teknologi moden. Maksudnya, pembinaan ini perlukan kefahaman matematik, geometri dan kejuruteraan yang tahap tinggi. Lagipun, bangunan ni bukan sekadar batu kosong. Setiap sudut dipenuhi dengan simbol budaya dan pengabdian agama. Confirm, kerja-kerja macam ni perlukan skill yang luar biasa dan pengurusan ribuan pekerja yang sangat bersistematik. Ini membawa kita kepada tonggak keempat, hierarki struktur sosial. Cuba fikir logik sejenak. Macam mana nak takbir ribuan manusia untuk bina candi sebesar gunung? Mestilah perlukan masyarakat yang ada hierarki yang jelas kan? Di bahagian atas, kita ada golongan pemerintah macam kerabat diraja, bangsawan dan birokrat. Di bawah pula, golongan di perintah yang bentuk tulang belakang ekonomi. Rakyat biasa, pedagang, petani dan juga hamba. Susun atur yang jelas macam inilah yang membolehkan sesebuah kerajaan tu makmur dan tak kelam kabut. Jadi, bila kita cantumkan kefahaman kita tentang keempat-empat tonggak ni, gambarannya sangat luar biasa. Kerajaan alam Melayu purba ini bukan tempat persinggahan biasa. Ia adalah satu rangkaian masyarakat kosmopolitan yang sangat sophisticated. Bahasa yang menyatukan, persuratan yang pelihara ilmu, seni bina yang di luar kotak pemikiran, dan struktur sosial yang mantap. Semuanya bergabung jadi satu DNA budaya yang dikongsi bersama. Sebelum kita tamatkan penerangan ni, ada satu pemikiran provokatif saya nak tinggalkan untuk anda. Adakah warisan sosio-budaya kuno ni masih mengalir secara senyap dalam masyarakat moden kita hari ni? Cuba perhatikan rentak bahasa kita, adat resam, susun lapis masyarakat dan cara kita saling menghormati. Agak-agaknya, sejauh mana DNA masa lampau ni masih membentuk identiti kita di Asia Tenggara sekarang? Renung-renungkanlah. Terima kasih sebab sudi selami sejarah ni dengan saya dan sentiasalah laparkan ilmu pengetahuan.